Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Sejo Rasmi dalam Sejo Rasmi Channel. Lama sangat saya tak buat video dalam channel ini, duk fokus kepada TikTok saja. Dan insya-Allah saya akan kembali untuk memeriahkan YouTube ini. Disebabkan oleh sekarang ini saya dah kembali sebagai pensyarah akademik bagi kursus pengajian am. 10 tahun tempoh saya berada di penolong pengarah, daripada penolong pengarah peperiksaan sehinggalah ke penolong pengarah hal ehwal pelajar. Saya minta untuk mengundur diri bagi memberi laluan kepada diri, meningkatkan kemahiran pedagogi dan juga pasih digital saya untuk memastikan kelangsungan sebelum saya berpencen kelak. Dan insya-Allah saya dah siapkan beberapa media, bahan-bahan untuk PDP khusus pengajian am secara digital, secara interaktif bagi memberi keseronokan pembelajaran pengajian am. Komik pun ada. Okey, jadi bukan nak cerita bab tu sangat, saya nak ajak anda kita tengok sebentar kenapa saya buat video ini. Nombor satu, saya nak promote program integrasi. Bukan generasi 26 ataupun sesi 2025-2026. Ini adalah untuk generasi 27 program integrasi, iaitu sesi 2026-2027. Kenapa? Untuk pengetahuan anda, program matrikulasi dah buka permohonan bagi sesi 26-27 mulai 10 November 2025 sehingga 10 Februari 2026. Tempoh 3 bulan ada untuk anda mengisi permohonan. Tak perlu fikir, tak perlu nak tangguh-tangguh, kerana tak sampai 5 minit pun anda boleh mengisi borang itu dan anda perlu submit untuk mengesahkan bahawa anda berminat untuk ke program matrikulasi. Okey? Baik. Apa yang perlu anda buat adalah anda perlu login ke matrikulasi.moi.gov.my, daftar kali pertama, kemudian anda isi maklumat jurusan yang anda inginkan. Jurusan yang anda inginkan ini adalah relevan, bersangkutan dengan subjek yang didaftarkan di peringkat SPM. So hati-hati memilih, takut nanti syarat yang ada tidak layak untuk membuatkan anda boleh memohon ke program matrikulasi. Baik, ada 5 jurusan yang diperkenalkan sama macam sesi lepas, iaitu tambahan kepada jurusan sains komputer. Itu adalah batch pertama, dan untuk 26-27 ini adalah batch kedua. Kemudian kita ada jurusan sains, kita ada jurusan perakaunan, kita ada jurusan perakaunan profesional, kita ada jurusan kejuruteraan. 5 jurusan ini ditawarkan di program matrikulasi, dan ada satu lagi subjek untuk belajar tahfiz, iaitu hifz Al-Quran yang mana dikendalikan oleh pensyarah matrikulasi, dan anda perlu memastikan dapat menghafal secara baik 6 juzuk sepanjang belajar di program matrikulasi. Okey, bagi memastikan ingatan anda kuat dalam menghafal Al-Quran yang telah anda hafal lah kan. Okey, macam saya pun hafal juga Al-Fatihah. Lawak je, minta maaf. Okey, jadi kenapa perlu mohon ni ke program matrikulasi ni? Kenapa perlu mohon? Anda kena tahu 99% pelajar matrikulasi, lulusan matrikulasi layak untuk masuk universiti. Yang balance tu kenapa? Yang balance itu mereka memilih untuk tidak meneruskan pengajian disebabkan oleh faktor kewangan, keluarga, kesihatan dan juga sebagainya. Tak apa, kita beri peluang, beri masa, dan insya-Allah mereka akan sambung. Bukan mereka tak layak, mereka layak, tetapi atas kekangan tertentu. Baik, seterusnya saya ingin memberitahu bahawa di program matrikulasi ini pelajar bukan sahaja datang belajar, tetapi dipimpin untuk menjadi pemimpin berkaitan dengan pembinaan karakter, kerana dalam Akta 174 program matrikulasi ada JPP, ada pilihan raya yang mana kita boleh memilih pelajar sebagai pemimpin. Selain daripada itu, kita ada sukan, pelajar yang aktif bersukan boleh mewakili kolej ke peringkat kebangsaan, malah ada yang sampai peringkat antarabangsa. Selain daripada itu, kita juga ada inovasi, kita ada kemahiran berbahasa, pertandingan bahasa dan juga sebagainya. Itu adalah kemejadian pelajar program matrikulasi bukan saja dari segi akademik, malah dari segi pembinaan karakter. Pengisian untuk sasiah pun ada menerusi Pusat Islam. Baik, pelajar program matrikulasi ini akan kita beri 2,500 untuk 10 bulan.
Bermakna kat situ 250 bagi setiap bulan. Bolehlah meringankan beban keluarga dan insya-Allah sedikit sebanyak membantulah untuk memberikan keseronokan kepada pelajar. Dan di samping itu, program matrikulasi juga memberi peluang kepada pelajar yang mana berminat untuk menjadi tenaga pengajar, bukan di sekolah tetapi di program matrikulasi melalui skim latihan tenaga pengajar program matrikulasi atau kita sebut sebagai PPC, di mana pelajar ini ditawarkan belajar di luar negara dalam jurusan yang dimohon dan kembali ke Malaysia untuk berkhidmat sebagai pensyarah. Sebelum masuk matrik, mesti tanya tentang yuran kan. Berkaitan dengan yuran, pelajar hanya perlu bayar yuran pendaftaran tak sampai RM600 pun, termasuk dengan yuran MUIT dan juga peralatan-peralatan seperti cenderamata dan sebagainya, termasuk juga dengan insurans. Yuran pengajian, yuran penginapan ditanggung oleh kerajaan. Jangan risau yang itu. Okey. Baik, apa lagi saya nak cerita tentang matrik ini? Dah banyak kebaikan. 25 tahun menerjui pendidikan pra-universiti. Dah ramai dah pelajar kita masuk universiti dengan jaya, dengan cemerlang. Dari matriks masuk pula JPP, masuk pula NPP, memang sangat-sangat cemerlang. Kalau tak minta matrik ini satu kerugian untuk anda. Dan saya nak tekankanlah dekat sini, ramai pelajar yang mana bila pelajar lain dah daftar dekat matriks, dia baru nak hantar email tanya bagaimana nak mohon. Boleh lagi kan nak mohon program matriks? Kenapa dulu tak mohon? Sebab diceritakan oleh orang lain tentang matrik ini terbaik dan banyak benda yang berlaku di program matrikulasi ini. Yang paling seronok, pembinaan karakter ini diakui oleh waris sendiri, di mana sebelum ini anaknya sukar untuk berkomunikasi, malu dan sebagainya. Bila keluar program matrikulasi, anak dia mampu untuk bercakap, mampu untuk membantu kawan lain, ringan tangan dan semua orang kenal karakter anak pelajar tu. Jadi jangan tunggu lama-lama. Mohon ke program matrikulasi bagi sesi 26, 27. Kalau nak cerita tentang syarat-syarat, kita akan buat video dan insya-Allah saya dah susun dengan kawan-kawan lain di program matrikulasi untuk kita sama-sama buat live bagi memberi panduan dan penerangan berkaitan dengan program matrikulasi ini. Saya tak tahulah tengok skrin ke tengok kamera ni. Okey, baik. Itu saja daripada saya. Dalam tempoh kurang daripada 8 minit saya bagi video untuk anda. Promosi program matrikulasi percuma, tak perlu upload keputusan peperiksaan pun dan anda layak untuk menjadi pelajar matrikulasi insya-Allah jika penuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan nanti. Okey, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa program matrikulasi pilihan utama anda.